Sama. Ni torchlight. Ada? Alih lah, yo. Kita cari. Okeynya perlu torchlight kalau kita Macam mana? perlu torchlight. Cek dah? Dah. Dryer. Bikin kalau naik Betul. kalau naik kapal mula orang tak nampak. Bawah. Six sense. Ada lagi six sense. Mesin basuh. Torchlight lama. Ni torchlight. Ada? Alih lah, yo. Angkatlah dulu. Di bawah ni, bawah freezer tu. Bawa freezer pula. Freezer sejuk ke atas? Ular apa? Ayo. Ular hitam. Satu mana satu bawah. Ular apa yang nampak tu? Hitam ah? Ular senduk. Kan hitam semua. Belah boleh tutup ada tu ni. Tu. Tutup. Cabut pelan. Kita cari. Bunyi pun tak ada. Ada. Tapi dia warna coklat. Mesti dia Ular ni. Ular sampah ke apa? Ular kungfu. Mesin basuh tu dah ni lah. Cabut. kena cabut tu, kena pipe air tu. Ni aku sengitkan dah. Ada. Cabut tu. Tu pelak dia. Dah tutup belum air? Dia takut air lah. Warna apa puan? Ada coklat, bukan semua hitam punya. Tempat dia biar kalah. Ular Sampah ataupun ular rusuk. Rusuk kerbau. Rusuk kerbau dia tak masuk dalam. Ada, aku dia kaki lah tu. Bawah dia tu ada. Bawah dia. Okeynya perlu torchlight kalau kita Macam mana? perlu torchlight. Apa? Boleh apa? Perlu torchlight. Torchlight. Ada. Kita boleh masuk lah. Tengok. Ni. Nah. Ambil torchlight. Ambil. Kita tak ada. Ada. Sini saya punya anak tadi. Rusuk kerbau ni dia lain sikit ni. Kungfu. Kau tinggal di belakang sikit. Ada. Di situ kita tak check lagi. Becek saya tak ke? Sini tak ada. Sini tak ada.
Kita tarik ke sini dulu. Siapa pegang? Ada pemegang. Oh ni. Tengok pula. Ni tak dah check dah. Dah. Oh tu. Bola kentang Berat. sekali. Dryer. Nampak? Tarik dulu. Pompak berat tentu ni. Berat. Dia melekat-kat. Ini air juga ke? Dia boleh buka. Dia naik kan? Buka juga. Macam mana? Tutup. Ni mesin basuh juga. Itu jalan pakai. Oh. Mesin basuh tu? Bukan dryer. Yelas nampak di mana sini? Mas, dia khusus masuk belakang kanan. Lepas tu saya angkat itu halau dia keluar. Memang dia sampai sini, lepas tu saya halau lagi dia masuk bawah sini. Lepas tu tak ada sudah. Masuk bawah sini kan? Mana? Sama sini atau sini. Kat bawah ni ada lubang. Pressure. Freezer tak ada. Ni Pressure tu tak? Tak ada. freezer. Itu kadang menu. Weh, berat lah. Tak bergerak. Ni mesin dua dalam satu. Kita tahu. Tak. Gerak tu. Cuba cek. Ada lubang? Ada celah tu. Cuba cek. Suluh dia. Suluh dia. Mana tu silap tadi? Cuba pakai helmet. Miau, jangan ada keluar. Celah-celah ni. Kalau dia ada pergerakan, okey. Ini pula try. Ada celah. Buka belakang. Biasa ada keluar. Sekejap ni. Tengok tepi. Ada lagi. Macam tak ada. Dia punya apa? Gas tu. Tempat tank. Ini berbuka tadi pintu. Memang buka. Oh, time mirror nampak lah. Time pintu buka lah. Buka. Dia dah dia dah pergi luar kan kan. Lepas tu yang marah dia masuk balik kan. Tak, dia sampai sini saja. Dia tak keluar balik. Sampai sini saja. Ya, lepas tu dia balik kan. Ni pula. Lepas tu dia tinggal. Ni pula. Ada orang. Jaga pun tak nampak dia kan. Ni boleh tarik. Itu dia dalam jaga. Oh. Dia belakang. Belakang. Kena tarik ni juga tu. Dia cabut hose dia. Cabut hose dia. Tadi si kan ni. Ada kan? Di tong mungkin mana ini? 没有，还在。 Tak. Boleh.
Tu pack. Kalau tak pening ni kalau dalam buka tu dia power dah ni. Lubang pipe tu. Tak boleh Mana? Kat luar ke? Orang buat jam. Tu pun ada lubang dah je. Lari dah ni. Lari ya. Cepat tentu. Dia ni kalau masuk nyuruk dia tak ada ni kan. Kita sikit dia keluar ke? Kita dah lari lah bos. Susun balik lah. Ya, kita buka tu ada itu. Boleh masuk. Bila ada backing. Sebab itu lagu ya tak. Buat sawah tikus. Nanti tangan aku. Kali gambar. Okey. Mana kelak mana yang kaitan sikit? Kita gini. Kalau hitam gambar. dia naik tak dia begini. Masukkan. Kalau hitam macam ni ah bisa. Kayu kan? Ya, satu. Ya. Macam dia je. Dia tak potong bulan tu. Kalau ya. Cenderung macam ni. Kalau bunyi kan bayar tentu jangan ada. Coba pulang balik dia punya tu. Tu. Kalau tentu dia bunyi kok. Cabut. Sekejap. Buat jam. Oh, 2 3. Tak ada tu. Cek. Cek dah. Pulang balik dia. Cek dah sudah tadi. Kejap. Okey. Ini dah buat dia kira sih. Wah, Kejut dah. Penting dia kata. apa bukan tu? Awak Cik Rashid. Cik Rashid pencen lah. Cik Rashid pencen lah. Lari dah ni. Lari ya. Ya, kan tak ada buat tak? Ada. Buat ni semai. Buat di Sakrat jai. Sakrat jai. nanti dia buat. Terung tu Ada gambar sebab lagi. Ada gambar. Jep, gambar jep. apa? Petak ni. Dia guna dia punya space. Oh, petak. Untuk je. Buat petak je. Tapi banyak tanah lah. Pakai tanah kan. Polybag satu. Berapa benda tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 apa? So, mana? Sekejap tu. Tapi kayu tak boleh lama. Pakai ni. Pakai zinc. Oh. Tak. Tahu je? Kena tunggu. Oh. Ini boleh. Cabutlah. Apa? Apa? Kita balik. Ada kat situ ke? Kita lagi. Ada ni. Kau dah sunat tadi? Ada ni. Tahu? Waktu dia masuk ke dalam macam ni apa? Kita tak tahu. Biasanya mesti batu biasa kan dia ada penutup. Dia ada untuk apa tikus tak bagi masuk tu kan? Trap tu. Biasa dia tutup. Betul. Tapi kalau dia naik dah tu kan tak pasti lah. Tapi dah kita kacau macam ni pun dia tak ada. Takkan dia tak kalau. Oh, dah kuat kan? Dia memang pasif ke?
Takkan dia agresif lah ular tu. Dia pantang di kacau tu Ha, ular usus kerbau tu dia agresif. Apa? Helmet. Hamlet. Jeb, ni macam mana nak ni? Bawa air. Air lah kupas, lepas tu rebus. Tak tahu. Ni keledek ke? Keledek eh? Adik. boleh masuk dalam pipe longkang. Dia sana ada pipe. Tak. Tadi pipe tu dia tutup dengan hose tu. Dia tak masuk situ. Ni serai. Kunyit, kari, daun kari. Kenapa? Tu. Kita dah tonggeng mesin basuh tu pun tak ada. Berarti kena tengok ular tu pergi mana. Takut dah lain keluar. Mungkin dia dah keluar ikut pintu tadi. Terima kasih. Boleh, mungkin mereka. Tak ada lah. Tertonggeng-tonggeng, nerak-nerak, tak ada lagi. Ni bawa mesin basuh apa? Dia kata dekat bawah mesin basuh. Kita tonggengkan lah mesin basuh tu. Tak ada. Tak jumpa pun. Dia ada 2 mesin basuh, 1 freezer. Allah. Ular ke apa? Dia kata betul ular. Yang dia bagi tahu tu macam ular sampah ataupun ular rusuk kerbau. Kalau ular sampah halus je. Besar kelingking. Kita apa ni MP ni?